Orang, lori kat Malaysia orang. Lori kat Malaysia lah. Besar isi buah korang. Besar, besar. Orang yang dipercayai. Dua tong lagi ni. Masih kosong orang, masih kosong lagi. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni kita tengok penghabisan buah sebelum raya korang. Tinggal satu pintu je. Lori kat belah bawah dah keluar. Jom kita tengok lori belah bawah. Let's go. Rem ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pintu korang rem ni. Siapa yang tengok video aku yang lama, diorang tahulah. Rem ni ada 5 pintu. 5 pintu ni boleh muatkan sampai 70 tan. 70 tan. Ni lori kita orang. Ini lorinya. Lori ni boleh muat sampai 45 tan. Tak termasuk berat lori Tak termasuk berat lori. Buah saja boleh muat sampai 45 tan. Tapi biasa diorang tak bawa lah sampai 45 tan. Biasa diorang bawa sampai 40 tan, 41 tan, 39 tan, macam tu lah. Tapi paling sikit biasa diorang bawa 40 tan lah. Ni kalau penjaga rem lama tengok, ni Pak Agus bekerja dengan bagus. Okay. Penjaga rem lama dulu, nama dia Alex. Alex nama dia. Besar lori ni besar Lori trailer. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pintu. Gus nak tambah lagi Gus? Tak cukup Manalah aku tahu. Oh, okey. Isi belakang kan? Okay, jom guys. Kita tengok dari bawah macam mana keadaan dia. Let's go. Besar tau korang ni. Besar ni. Lalu sekejap Gus. Sekejap. Yang banyak buah dia guys. Okay, kita tengok buah tu jatuh di bawah macam mana. Okay, let's go. Tangga dia tinggi. Bahaya ni. Tapi aku pusing di belakang lah. Okay, jom turun. Dah hampir separuh jatuh dah. Lori dia. Masih tak penuh lagi korang masih tak penuh lagi.
Walaupun lori ni korang, lori ni 4 pintu, dekat atas sana tu 4 pintu, 4 pintu tak cukup. Biasa dia orang akan isi sampai 5 pintu. 5 pintu dapatlah 45 tan korang. Okey, buah masih tak penuh lagi. Belum penuh lagi korang. Buah tak penuh, sekarang buah tengah kurang. Belum ada buah yang datang ke rem lagi. Bang ni tunggu lagi. Belum ada buah lagi. Ni buah yang jatuh-jatuh lah. Ni buah yang jatuh-jatuh korang. Lori dia besar. Oh, besar lagi. Sangat besar. Dia lebih kurang macam ni lah. Lori beam, lori tong tu. Macam saya isi kat tong. Tong tu isi dekat rem ni. Lepas tu rem ni akan panggil lori trailer besar ni untuk isi. Biasa 5 pintu rem ni cukup untuk satu lori. Dapatlah 45 tan. Bersih 45 tan, tak termasuk berat lori Tak termasuk berat lori. Okey. Kalau termasuk berat lori, kalau berat lori tu macam 8 tan ke, lebih 8 tan rasa berat lori ni. 9 ke, 10 tan ke berat lori tu. Total beratnya campur berat lori dah berapa tan kan? Korang kira lah sendiri. Okey sekarang. Ni pun buah dekat rem tengah kosong. Kan? Jadi lori ni tak berapa penuh lah. Kalau penuh memang ada bukit lah. Kalau video ni dapat sambutan, macam biasa dapat sambutan, manalah tahu dapat 100k ke kan. Aku akan tunjuk korang sampai isi full penuh dan susun. Okey korang. Tapi kalau nak tengok yang belakang-belakangnya boleh tengok ke sana. Tapi kalau nak detail, insyaAllah nanti buah ada penuh nanti aku buat video penuh sekali korang. Ini video yang tak penuh lah. Biasa dia sampai penuh, sampai susun dekat atas lori tu. Dapat sampai 45 tan, memang tinggi lah kan. Kalau dapat sambutan video ni, aku akan buat sambung lagi. Okay korang, terima kasih kerana menonton. Siapa yang nak raya tu, aku cakap selamat hari raya. Siapa tengah berpuasa, selamat berpuasa. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam tandan berduri daripada anak rantau. Okay. Okay. Assalamualaikum.